17% dividen dari Bank Rakyat. Ramai orang terkejut. Tapi Bank Rakyat ni apa sebenarnya? Nama penuh dia adalah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad. Bank Rakyat ni adalah satu institusi kewangan berstatus koperasi. Maksudnya, yang pegang saham Bank Rakyat bukanlah publik, tetapi ahli koperasi. Maknanya kita sebagai orang biasa ni tak boleh suka-suka kata, aku nak belilah saham Bank Rakyat. Aku nak jual saham CIMB dengan Maybank ni sebab dividen dia maybe biasa-biasa je. Aku terus nak beli saham Bank Rakyat. So, dividen 17% ni apa maksud dia? Kalau you ada RM1,000 worth of unit saham Bank Rakyat, you akan dapat RM170. Dan 17% ni dibayar kepada lebih daripada 773,000 ahli dengan jumlah keseluruhan yang dibayar kepada pemegang saham ni dalam bentuk dividen sebanyak RM486 juta. Dan macam saya cakap tadi lah, 17% ni bukannya once in the blue moon. Tidak. Ia adalah sesuatu yang dah normal bagi Bank Rakyat for the past 20 years. Double digit dividen. Macam mana Bank Rakyat buat duit? Bank Rakyat ni, dia buat untung melalui aktiviti kewangan. Maknanya, pinjaman peribadi, pembiayaan perniagaan, pelaburan dan juga simpanan. Untuk tahun 2024, dia punya keuntungan adalah RM1.82 bilion sebelum bayar zakat dan cukai. Tapi tolonglah, jangan kita samakan Bank Rakyat ni dengan Maybank, PNB ataupun KWSP. Sebab saiz Bank Rakyat ni, dia kecil sikit lah. Jadi, you kena faham ya, bila kita bersaiz fund tu besar, the opportunities for us to make money tu kurang sedikit lah. Tetapi, nak beli saham dia, lain cerita. Tak boleh kena beratur. Kenapa kena beratur? Sebab dia ada kuota dan memang susah nak dapat sebab saham dia, macam saya cakap tadi, tidak diniagakan, tidak dijual beli secara terbuka. Siapa yang dah pegang tu, memanglah untung. Janganlah, it's the last one, the last asset yang you patut jual kalau you dah tak ada duit. Tapi janganlah terus fikir, kenapa tak semua orang labur dalam Bank Rakyat? Sampai kan ada orang waktu dia muda-muda dia kata, dia punya aim untuk pegang saham Bank Rakyat banyak-banyak. Tapi tak boleh lah. Bank Rakyat ni memang buat kerja bagus sebab dia kekalkan prestasi dia yang stabil, dia bantu ahli dia dan dia bagi peluang yang tinggi. Tapi bukan semua orang boleh join. So sebelum kita termakan dengan FOMO ya, fear of missing out, fahamkan dulu beza antara koperasi dan juga fund awam. Cuma nak tanya lah, untuk korang-korang yang dah ada ataupun ada kenalan yang pegang saham Bank Rakyat ni, dah berapa lama korang tunggu? Dan kalau korang boleh cerita sikit, berapa banyak korang ada? Sebab as far as I know lah, bila I dengar cerita, untuk pemegang saham Bank Rakyat ni, amount yang dia pegang tu taklah banyak sangat. Dia tak adalah macam ASB boleh pegang beratus-ratus ribu ringgit. So jaranglah kita dengar orang yang pegang saham Bank Rakyat ni pada amount berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus ribu ringgit. Kalau ada, cerita sikit, komen sikit macam ni guys buat.